Kita kat Ion, tengah-tengah kita tengah minum air, tiba-tiba Aaron Aziz lalu kat depan kita. Aaron! Sekarang ni kita tengok cerita banduan jap. Macam badan aku lah. Dah macam tengok video isi isap lah. Budak ni. Adik. Oi. Organizer. Abang Aaron. Depan kali. Kita depan kali. Mana kamu? Betul kan? Yang ni. Dan untuk korang kita ada Aaron Aziz. Nak jumpa tak? Nak. Tak sabar ni. Tak sabar. Sian adik ni kau. Terima kasih banyak. Belum lagi menyaksikan filem banduan ni dengan berbesar hati, saya akan perkenalkan bintang-bintang filem. Kalau yang tak kenal tu jangan cakap tak kenal. Janji. Jom, ini dia bintang-bintang filem banduan. Kita mempersilakan Naga. Seterusnya kita mempersilakan kepada anda, ini dia memegang watak sebagai Pojam Wah. Orang pantang nampak handsome je, handsome. Sabar. Ada lagi handsome. Ini dia Dexter sebagai Adrian. Dan seterusnya ini dia ketua geng skaf sekolah. Tak. Ini ketua Samsen ni, Syafiq Jamal. Wow. Okey, ini yang seterusnya saya nak perkenal kepada anda. Yang tengok sekarang dengan tengok kat TV lain tau, kat wayang lain tau. Tak apa, tapi korang jerit je boleh? Boleh. Memegang watak sebagai Rejab, ini dia Abi Maryam. Waduh. Dan tunggu apa lagi? Ini dia. Kita nak panggil siapa? Abang Malik. Jerit lah. Oi! Aaron. Wah. Kita jerit kuat-kuat untuk Dato' Aaron Aziz. Okay guys, kita juga bawakan kepada anda yang korang belum tengok lagi. Ini dia pengarah filem hebat ini, Khairul Azri. Lepas tu pula bukan pengarah je, pengarah bawa sebab kat sini banyak stunt, turun naik terbang ada. Yang kita ada stunt director kita. Ini dia Reza. Aduh. Nampaknya Dato' Aaron dah pegang mic kat situ. Nak dengar suara Dato' Aaron tak? Nak dengar tak? Jeritlah kuat-kuat untuk Dato' Aaron Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kerana ada banyak filem best-best kat luar sana, tapi korang memilih banduan untuk menyaksikan acara hari ini. Jutaan terima kasihlah kepada daripada pihak produksi kerana kita kerja macam mana pun, aksi terjun ke apa-apa semuanya tak akan menjadi perbualan tanpa sokongan anda. So thank you so much from the bottom of our heart. Thank you. Yeah. Aaron, saya nak bagi tahu, ini adik 6 orang duduk ambil seat depan sekali semata-mata nak jumpa dengan Dato'. Yang
ini dia nak ambil lantai, tapi TV tak buat lagi. Dia nak duduk depan sekali, nak baring, tapi dia tak ambil. Baik, kita dengar sedikit. Tuan pengarah, persilakan. Okey. Cerita sikit untuk pengarah filem kita. Assalamualaikum, kita berkata semua. Alright, okay, good lah. Nampak ada berbilang kaum. Jadi saya rasa bangga lah. Saya dapat buat satu filem yang semua Malaysian boleh tengok. Thank you very much guys for this support. Daripada korang boleh choose so many ada filem tapi korang pilih Banduan. Thank you again. Saya rasa Cak, saya kat belakang. Tapi tuan director, kita ada juga yang dah tengok buat kali kedua. Oh, siapa yang dah tengok kali kedua? Angkat tangan. Yeay! Kita ada assistant dan director kita. Yes, kita ada di Kelvin, orang kuat kita. Dia assistant director yang menentukan kita sampai offside, keselamatan, semua dia. So dia macam basically sarjan lah dekat set tu. Dia garang ni, dapat yang akannya bagi dulu tadi. Alright. Baik. Okay, baik guys. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Thank you untuk support. Make sure korang support local film Yang tengok 2 kali tu, tolong tengok sampai 7 kali. Yes. Sikit. Ucapkan terima kasih kepada my director, fantastic guy, and of course the cast. Wonderful. The reason I'm here is because I'm a clang boy, yo. Baik, kita pergi daripada a few words. Boleh bagi tahu kenapa sebab mereka kena tengok filem. Tapi kenapa kenalkan diri sebab dia orang belum tengok lagi nama watak dengan nama. Okey, dan seterusnya. Okey. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Tengok lagi. Belum. Sebab energy low sangat. Ya. Sebagai watak naga, my real name will be Mainilan. I think you all see me before. So second time with Dr. Eden Aziz. Thank you so much. Siapa dah tengok this is the first show? Ya. First show. Sekali je. Kali kedua? Ada kali kedua 3 orang, 4 orang. 4 kali. Thank you. Okay, thank you so much. Keep share, keep tag, so that our Malaysian film will go to next level international. Okay, boleh? Thank you so much. Thank you. Baik, seterusnya awak. Okay, Assalamualaikum semua. Yang akak cakap handsome ni. Dah kahwin belum? Okey, silakan teruskan. Okay, saya Wak sebagai watak Hujang dalam movie ni. So hope korang enjoy the movie. Support local. Thank you. Yeah. Let's get Adrian. Okay, hello everybody. Hello. Alright, dalam filem ni boleh cakap Melayu tau, nampak? watak Adrian. Okay, just nak ucapkan thank you to everybody that came for taking the time to come here. And kalau ada kawan-kawan yang belum tengok filem ni, ajaklah mereka datang. Let's try to hit number 1, okay? Masih kau apa ni dari aku ni? Aras tu macam cerita lain je. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Good evening. Nama saya Syafie Jamal. Saya pegang watak Ketua Gang Scout. Yang kali itu gua punya. So, thank you so much support filem lokal. Bawa family, bawa kawan-kawan datang tengok filem ni. It's a very good movie. It's a remake from the Tamil movie. So, thank you so much lah guys. Thank you support lokal. Terima kasih banyak guys. Yeah. Afi, sebagai recap korang tepuk sikit. Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa dan tenaga anda untuk tonton filem ni. Nanti bila anda enjoy filem ni, kalau anda semua ada rasa goosebump, saya alu-alukan anda semua untuk turut berasa bangga bersama kami kerana inilah produk kita daripada Malaysia. Dan harapnya filem ni menjadi surat cinta kepada dunia. Terima kasih. Okay, sorry, saya tahu tadi saya nak cakap, so saya nak inform sekali lagi lah. Okay, walaupun ini adalah remake, tapi korang kena fikir betul-betul tahu, ini adalah remake satu filem paling besar di India dulu. Okay, so untuk kita compare pembikinan filem tempatan to a very powerful filem yang pada tahun 2019,
Itu adalah satu cabaran yang besar buat kami semua, termasuk so sama juga dengan kita punya penyanyi. Katalah Sheila Majid tiba-tiba nyanyi lagu November Rain ke Guns N' Roses, itu pun tak ada masalah kan. So harap-harap apa yang kami dah tayangkan, apa yang kami dah usahakan, dah maximize korang punya expectation lah. Itu saja yang saya minta. Okay, apa-apa pun enjoy the show and take care. Kita datang bukan tangan kosong, boleh? Datuk boleh mulakan. Oh, saya okey. Memandangkan korang belum tengok filem ni, soalan very simple. Namakan satu pelakon yang tiada di barisan di sini. Okey, Mana? Macam tu. Abang yang nak cakap botak kan? Ni. Okey, bang. Okey, jawab bang. Salah. Macam tu. Betul. Dia kat Rosyam Ahmad sibuk Rosyam Ahmad. Okey, tadi saya tanya siapa yang dah tengok kali kedua tu? Angkat tangan tadi. Satu. Mana lagi tengok? Tapi saya nampak ada dua je. Saya ada dua je dulu, saya ada lagi. Okey, tanya sebab dia dua kali. Yeay. Okey. Bukti mana? Ada main-main je ada. Tapi size XS boleh XS. Okey, alright. Okey. Okey, siapa yang dekat sini tak rancang pun nak tengok filem banduan sebenarnya? Serius? Tak rancang. Baik, kita bergambar. Baik, kita nak bergambar dengan semua boleh? Jom kita minta semua pengarah. Terima kasih bang tanya soalan tu. Ready, set. 3, 2, 1, saksikan! Terima kasih semua. Kita punya penyanyi, katalah Sheila Majid tiba-tiba nyanyi lagu Serius? Tak rancang. Baik, kita nak bergambar. Baik, kita nak bergambar dengan semua boleh? Soalan tu. Duduk. Kepada anda semua yang ada kat sini. Tak rancang kan? Tak rancang. Dia kat bawah ni. Tengok abang jalan tadi. Kita berdiri semua. Okey, 2, 1, saksikan! Abang Iren. Abang Iren. Woi! Eren! Wah, kita jadi kuat-kuat untuk jatuh Eren Aziz. Okay guys, kita juga bawakan kepada anda yang korang belum tengok lagi. Ini dia pengarah filem hebat ini, Khairul Azrin. Lepas tu pula bukan pengarah je, pengarah bawa. Sebab kat sini banyak stand, turun naik terbang. Ada yang kita ada stand director kita. Ini dia Reza. Aduh, nampak